besar ikan ni geng. Wah. Umpan lumut. Lepas makan terus kena. Jarut. Kisah sini banyak meminta tangan ke tangan dan beralih Tuhan punya berubah-ubah saiz berbeza. Assalamualaikum, selamat pagi-pagi geng. Okey geng, bertemu lagi di channel Jamil Fishing. Pagi ni macam biasa geng, cuti raya Christmas. Jadi cuti kerja kan, dan jadi aku boleh turun daripada pagi. Jadi spot macam ni geng, kat belakang ni parit baru cuci, air hitam geng, air hitam. Nampak geng, hitam air dia. Jadi macam biasa geng, parit baru cuci, ikan puyuh gorgon besar-besar geng, sangat galak dekat parit ni geng. Jadi apa lagi, misi mencari puyuh gorgon lah pagi ni geng. Okey, yang mana baru singgah channel aku, support aku dengan tekan button subscribe, like dan komen geng. Kita tengok apa jadi, apa cerita pagi ni geng. Okey, teruskan menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba sini dulu geng. Nampak macam ada dia main. Cuba situ dulu, tengok macam mana. Nampak ada tu. Okey geng, aku nak try satu pancing dulu. Tengok macam mana respon dekat pot ni. Buat masa ni dia belum sentuh umpan aku lagi. Indah lagi geng. Tengok tempat ni banyak dia main tu. Tu macam tu kan. Banyak dia main. Boleh lah cuba letak. Tu macam tu kan. Kena berpusing geng. Hari ni ikan tak mau makan. Ini pun dia main-main ni, tak tahu dia nak ambil tak ni. Letak je lah. Cuba kan. Ikan kecil kan, ikan kecil. Yang ni ada ni. Try tengok. Tu Ui. Apa ni? Allah, lepas. Haruan tu. Haruan. Ada. Jut sikit lah. Okey, tarik. Alhamdulillah. Kecil pun kecil lah. Janjikan. Spot kelima geng, spot kelima. Aduh, susah cari puyuh hari ni, dia tak nak makan umpan. Letak sini. Cantik. Spot banyak geng. Tu dia timbul. Aku baling ni roti. Ini roti aku nak breakfast. Aku cuba baling roti ni dulu. Kalau dia nak ambil, memang aku tukar setup. Alah, pergi mana tu? Dia duduk situ tu. Tengok macam mana. Kalau dia ambil nanti aku tukar setup sepat je. Ikan puyuh tak berapa nak makan ni. Aku nak tengok perkembangan roti yang aku bagi makan tadi geng. Nampak kan dia timbul geng. Dia makan roti tu geng. Besar sepat dia tu. Tu geng. Tu dia makan roti tu. Ni pun dia dah ambil. Dia ambil geng. Memang aku tukar setup sepat ni. Ikan selat yang naik. Sampai tenggelam tu. Aku punya tu. Aku punya roti tu dia tarik.
Tu dia, tu. Tu geng, mantap geng. Aku tukar setup puyuh geng. Sekejap aku tukar. Mancing tukar. Okey geng, aku tukar setup ikan sepat geng. Nampak gaya dia ikan sepat yang banyak tu. Geng, siap dah setup mancing ikan sepat aku. Aku gunakan pelampung daripada aerial antenna geng, antenna Astro tu kan. Ni mata kail hook aku gunakan ni geng. Daichi geng, Daichi DH90 saiz nombor 4 geng. Mainline ni besar sikit sebab ini mainline mancing ikan puyuh geng. Aku guna Sawadi Mantap geng, Sawadi Mantap 15 LB. Dia agak kasar sikit lah. Jadi aku nak try sini geng. Tu dia tengah mengerumun roti aku bagi makan tadi geng. Tu dia. Aku ada lagi ni. Roti perisa jagung. Roti perisa jagung aku bagi. Ni yang kepala dia ni baling kat situ, bagi dia makan. Aku nak ambil yang dekat ni, bahagian yang putih ni. Mari. Cara dia geng, roti ni ambil sikit je macam ni, gentel macam ni geng. Gentel lagi jadi bulat macam ni. Jadi bulat ni. Banyak tu dia ambil. Dia ambil roti aku tu. Lepas tu cakuk kat mata kail ni. Letak kat mata macam ni. Okey. Meriah dia ya. Ini jarak pendek macam ni ya geng. Lebih kurang 2 inci lah dengan pelampung geng. Cuba geng situ. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dia ambil. Yeah, alhamdulillah. Jatuh. Jatuh. Ada kat tebing. Dapatkah aku selamatkan dia? Jatuh juga. Aduh. Memang tak ada rezeki aku itu. Besar. Aduh. Cuba lagi. Cuba dapatkan strike pertama ikan sepat pagi ni. Ikan sepat dia besar tu geng. Sedap ni. Kat ujung sana. Silalah ambil. Dapat pun. Alhamdulillah. Geng. Sepat pertama hari ni geng. Ini dia. Alhamdulillah. Banyak kali percubaan untuk dapatkan balik skill mancing sepat ni. Okey geng, aku try pakai umpan lumut ni. Tengok dekat sini banyak lumut. Cuba ambil lumut. Umpan roti pandai pula dia curi. Cuba pakai umpan lumut. Ni memang favourite ikan sepat ni kan, kat umpan lumut ni. Okey, ambil air sikit. Okey, cukup dah tu. Okey geng, aku tukar pakai umpan lumut ni geng, yang baru cari tadi. Ni macam
dia. Tengok harap-harap. Senanglah kena pakai umpan lumut ni. Okey, letak sini. Bismillahirrahmanirrahim. Umpan lumut. Cuba pakai umpan lumut. Umpan roti tadi bukannya dia tak makan kan? Dia makan. Tapi dia pandai curi tu. Digigit sikit. Sebab aku tak pakai roti sandwich tu. Biasanya aku pakai roti sandwich. Takkanlah ikan sepat tak makan lumut kan? Tu. Dia ambil. Lah, lambat geng, lambat. Laju dia ambil geng. Lumut baru mau. Alhamdulillah. Ya. Ditelan pula. Alhamdulillah. Strike kedua. Ikan sepat dekat sini geng. Okey, kita cari lagi. Mana? Dia timbul mana? Ni dia timbul. Tu banyak tu. Banyaknya. Ambil ni, umpan lumut ni. Lumut segar. Segar dari ladang. Bismillahirrahmanirrahim. Ambillah umpan aku ni. Alhamdulillah. Yes. Sepat ketiga hari ni. Sepat ketiga telan. Ini besar sikit geng. Ni mantap. Ni besar sikit. Nak umpan lumut. Baru dia galak nak makan. Ambil. Alhamdulillah. Strike keempat. Sepat keempat geng hari ni. Sepat keempat geng. Aduh. Okey geng. Selesai dah makan. So sambung mancing ikan sepat. Sebenarnya aku pakai rod ni rod mancing ikan puyuh kan. Jadi bila aku sembat ikan sepat ni, dia agak kasar sikit. Dia kalau ikan sepat ni kena lembut je. Alhamdulillah. Strike kelima geng, ikan sepat. Ikan sepat. Lepas makan terus kena. Ni ada ni. Tempat ni lapang geng. Jadi aku terpaksa tengok dekat mana dia timbul. Aku letak umpan dekat situ. Letak jenuh tak nak tunggu. Dia ambil umpan aku. Yang ke-6. Alhamdulillah ni. Sepat ke-6 aku rasa ni. Jatuh pula dah. Nasib baik dapat diselamatkan. Dia. Satu rombongan datang ke roti aku letak tu. Ada sikit lagi umpan tu. Sikit lagi. Umpan sikit juga yang kena. Umpan sikit juga yang kena. Alhamdulillah.
Mantap lah. Banyak dia main kat roti aku bagi tu. Letak kat roti tu. Memang dia berkerumun kat situ. Oh tu. Selagi dia mau kena. Alamak, tumpah. Lumut. Tak lekat lagi tu. Ikan belah hujung sana ni. Letak-letak galak dia ambil. Tapi belum lekat lagi ikan dia. Meriah meriah. Oh. Lekat pun. Banyak kali dia cuba ambil. Patutlah susah lekat. Besar. Besar ikan dia ni. Wah. Alhamdulillah. Wah, ni patah. Kau punya rahang. Tu sana tu. Try balik sana. Banyak timbul tu. Dia ambil. Cepatnya ni. Alhamdulillah. Baik. Rezeki. Timbul. Bismillahirrahmanirrahim. Mudahlah lekat ini. Ya Allah. Ni kasar geng, ni kasar. Ni kasar geng, ni kasar. Ni kasar geng, ni kasar, ni kasar, ni kasar, ni kasar. Ni kasar geng. Alhamdulillah. Ada juga saiz kasar kat sini. Alhamdulillah geng. Okey geng. Dah pukul 12 sekarang ni geng. Aku nak cari seekor 2 je. Lepas tu aku nak balik. Aku nak hantar ikan. Ada orang order ikan puyuh gorgon dekat aku, dekat rumah tu. Aku nak pergi hantar dia dekat Seremban. So aku cuba cari kan seekor 2 je. Ada. Alhamdulillah. Dia kalau tempat tu jarang lah strike kat situ. Senang dekat kan. Alhamdulillah. Hop. Okey geng, dengan strike yang terakhir tadi geng, aku stop dulu geng. Aktiviti mancing aku untuk pagi ni geng. InsyaAllah petang ni kalau tak hujan, cuaca baik, aku turun lagi dekat sini geng. Sekarang ni aku kena balik. Aku ada urusan sikit dengan customer ikan puyuh. Nak kena hantar ikan puyuh dekat Seremban geng. Jadi geng, jom tengok hasil hari ni. Okey geng, ini geng hasil hari ni. Nampak geng. Banyak gak geng, cepat ni. Ikan puyuh ni trip pagi tadi. Aku plan aku nak mancing puyuh, dapat pun dalam 4 ekor saya kecil-kecil macam ni. Aku datang-datang nak cari pot lain, jumpa pot ikan sepat ni. Jadi pelayan terus ikan sepat. Jadi geng, yang mana baru singgah channel aku, support aku dengan tekan button subscribe, like dan komen. Kita jumpa di next episode. Assalamualaikum. Betul. Ada kat tepi. Dapatkan aku selamatkan dia. Kau juga.